mungkin ramai di antara kita yang ragu-ragu macam tengok ada masa depan ke e-sport ni, betul tak? Betul lah. Lagi Persepsi satu kan orang. Sebab macam kita dulu kecil memang dah disogok dah benda ni, main game je tak ke mana. Kalau kita kecil, kalau kita main game, kita mesti kena marah dengan mak ayah. Betul. Tapi sekarang dah beza lah. So mungkin ramai di antara mak ayah yang risau tentang keadaan anak-anak dia tengok anak-anak dia asyik main game, lepas tu masuk pertandingan sana sini. Ada masa depan ke kan? Betul. Dah laburkan duit beli gadget apa semua. Betul. Kan? Tapi jangan risau sebab seperti yang kita sedia maklum, KBS juga dah mengiktiraf kan di sukan ni di peringkat Malaysia. Jadi di mana kalau ada satu pengiktirafan daripada kementerian, so kementerian memang dah buat study dah, dia memang dah tahu sukan ni memang boleh menjanjikan satu laluan kerjaya yang boleh memberikan nilai tambah kepada atlet. So di antara kerjaya yang boleh diceburi sebagai di dalam laluan kerjaya ni adalah mungkin boleh jadi pro player, mungkin boleh jadi streamer tu dia boleh buat live semasa dia bermain game, dan juga boleh juga dia jadi coach ataupun boleh jadi team manager, organizer, host, game developer, dan juga boleh menjadi writer ataupun reporter untuk sesuatu game e-sport.